Badan Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Kedua-dua mereka ditahan semalam bagi membantu siasatan kes dakwaan rasuah. Untuk perkembangannya, kita bersama wartawan Winsla Santiran. RM77 juta berkaitan tender perkhidmatan perikanan Kementerian itu pada 2018. Berhenti. Abang buat apa ni? Awak tahu kesalahan awak apa? Maaf tuan, sorry tuan. Saya tak pakai copy leader. Alasan. Undang-undang tetap undang-undang. Awak tahu kan, awak boleh dikenakan saman. Awak belajar kan? Ya tuan, saya belajar. Ya tuan. Susah saya kalau kena saman tuan. Alah, susah boleh buat jadi senang. Jadi macam mana nak settle? Saya harap saya pakai saya tuan. Saya boleh settle lah ni. Berapa ni? RM10. RM10 saya tak terima. RM100 saya terima lah. Tu je saya ada tuan. Belum lah. Boleh lah. Bagi lah. Nah, kunci awak. Awak jangan beritahu siapa pula yang saya rasa. Bila tuan. Okay, jaga diri dah ah. Tuan, bila tuan. Pakai helmet lain kali. Saya bagi Motor kesian. motor. Ya, tuan. Okay, dah. Bukan baik. Aku bayar je. Bayar? Kau sedar tak tu rasuah Malaysia? Ayah, Adina. Semua orang buat. Disebabkan semua benda ni orang tak selalu buat. Benda ni tak kata benda tau. Betul, setuju. Kan? Kau ni senang-senang je nak bayar. Bazir tau. Kalau polis tu jujur, dia saman kau. Bukan yang ambil duit kau. Aku takut. Tapi aku rasa bersalah sekarang. Keselamatan dan kejujuran lebih mahal daripada duit. Aku salah. Aku rasa aku patut dia contoh. Kalaulah aku pakai helmet tadi, semua benda ni tak akan jadi. Aku bersumpah aku akan jaga undang-undang. Hari ni aku jual integriti aku sendiri. Tiga. Kesalahan tidak boleh dibayar dengan duit. Integriti bermula dengan diri sendiri. Kuasa tidak boleh disalahgunakan. Tolak rasuah, amalkan integriti. Tolak rasuah. Oi,